Dia orang buka-buka dan terkejut muka ni jadi piang. Kepada peminat piang kat luar sana tu. Piang nak bagi tahu benda important, the most important today, so the true story here, okay? Something special, alright? Special. Sekejap sih. Special pun boleh. Dah orang gila. Betul dah. Okay, something special. Sebenarnya Pian dah jumpa dah siapa yang ketut dalam beg saya MB tu. Pian dah jumpa dah siapa. Siapa dah? Aku tak nak cakap siapa dia. Tapi cukuplah kita nyam perempuan ketut dalam begnya bang prek bunyi prek tu. Ni muka sebenarnya ni. Tengok ni, tutup muka ni. Buka cepat. Buka tangan. Belum. Orangnya lawa tapi ketut dalam beg. Musuh bayar bau. Aduh. Tengok Pian nak love. Awak minta love, like dan share sikit. Like, love Kepada semua peminat piang. Sorry lah piang, Ani tak tahan. Tak tahan ketut dalam beg. Ketut beg. Ni muka je comel tapi ketut dalam beg. Ni orang panggil apa ni? Kursi kodang ni. Bahaya ni. Cek duit dalam bank, duit tak ada. Ketut lah. Oh, jahat kawan ya. Jahat betul dia. Kenapa dia? Kenapa? Base IMB pasal memang masa nak ambil duit itu. Macam-macam lah. Kau dah kenal tak ni siapa ni? Kenal tak siapa ni? Ketut kat sini. Gilanya ketut dalam IMB ni. Rohainis. Apa yang Rohainis? Tak habis-habis kan nak marah piang ni orang ada. Tak habis nak marah piang ni. Ada. Mama dah ketut. Itulah Piang dengan peminat Piang sekarang. Dia ni adalah peminat Piang. Dia datang daripada Kuala Lumpur, semata-mata nak jumpa artis K-pop. Jadi Piang bawa dia datang sini. Dia nak buat video benda ni lah. Video benda apa pula tu? Timur Alah macam-macam lah kau ni Timur lah pula dia akan buat video. Tidak kejut yang lain. Piang ajak dia orang sini piang. Ada baju raya sini piang. Okey, kepada peminat semua datang dekat Hana Medispa. Hana Medispa ke sini. Santai telefon. Korang boleh datang dekat Hana Medispa, jumpa Piang bersama pasangan kekasih Piang, Hanis. Right? Jadi korang boleh datang kat Ani ada apa ini? Ada ni lah, jual baju lah. Jual baju? Buat baju. Okey, Ani ada buat baju raya, so korang kena datang sini. Kalau nak selfie dengan Piang RM5, dengan Hanis RM10, okey? Sebab kena naik harga sikit lagi ni. Hari ni dah naik harga. Naik harga. Naik harga dah, okey? Lepas tu kalau nak selfie kena minta kebenaran Piang. Kena minta kebenaran Piang dulu. Kalau tak, nanti dia ketuk bau busuk. Parah nanti, okey? Tengok. Ni peminat Piang ni semua ni. Ramai ni peminat Piang ni. Banyaknya peminat Piang. Ya Allah, 900. Tengok rambut lah ya. Tengok rambut dah. Rambut lah. Dah 1K dah peminat Piang. Minta like dan share. Minta like dan share macam ni. Buat macam ni. Buat like dan share macam ni. Ada GST ke? Ada GST tak ada hari ni. GST tak ada. Kuat naik harga Piang macam-macam. Peminat Piang. Datang nak jumpa Hani ada dekat Kota Baru ni, dekat Hana Medispa. Datang sebelum pukul 6. Mula pukul 6. Pukul 6. Pukul ya. Pukul 6. Pukul 6. Orang Kedah Bahang. Sekali dengan Janani ke? Berlakon dengan Janani ke? Bila tak ada. Tak ada. Jangan ni kampung sekali ya. Kampung ke? Kita Penang Jalan ni Penang. Penang kampung saya juga tu. Saya pernah kerja kat Penang dulu sebagai doktor dulu. Tapi dah pecing dah. Pecing apa? Pecing kau kena berhenti lah. Bukan dia berhenti. Kau cocok orang tak pecing. Apa ni nak lain peminat kami ni. Artis bertemu dengan artis. Artis bertemu artis lah. Biasa tengok tu. Follower Piang tu. Follower Piang lagi banyak lagi pada I. Macam mana? Tahu lah macam mana ni. Sebab you cantik sangat. You tengok sekarang ni. My friend here, so dia nak tengok you je. Tadi Piang pakai handphone I. Live, dia orang buka muka Piang tu terkejut. Macam mana jalan di Parut Jerawat tak nampak Piang? Dia standard je. Macam ni, artis K-pop memang biasa macam ni. Masuk dalam video tak nampak Parut Jerawat. Dalam video tak ada, hilang. Kalau kat luar ada lah. Kena mari backy tu. Tapi dia kena backy pun kena apa panggil? Kena kekalkan kaca asal tu. Saya punya kaca asal sebenarnya. Kaca asal. Kaca asal. Macam mana nak kacau macam Piang? Tu bagi tips sikit. Nak bagi tip dia, awak kena pergi rumah Piang, ada ramuan kayu tu. Masa nak buat ubat dia tu kena buat dengan perasaan yang penuh kaca. Perasaan kita nak buat tu. Tapi ketuk busuk lah. Ketuk awak memang busuk lah. Apa busuk tu? Ketuk kan dia pernah ditahi. Saya cakap lah abang busuk tu. Awak dah juga sini lama tak nampak awak. Kau dah awak dah ni. Aduh, stres lah yang Piang. Baru minit Piang stres. Kami nak tengok awet tu je Piang. Piang kau jangan perasan.
Piang kepok. Ni Sik ni siapa? Abang Piang. Sik ni macam orang jalanan lah. Bukan Sik dengan Piang, dia sama. Sama lah. Macam orang jalanan lah. Confuse lah tadi. Tadi dia datang Sik, jadi ingat Piang. Awak panggil apa sini? Datang seorang. Okey. Lagi malam balik. Ya, balik naik flight. Naik flight Dah ikut balik KL. Apa okey. Awak naik flight ada kepatut artis naik flight ajak saya telefon jet peribadi saya. Tak payah. Aku baru baiki. Tak siap lagi. Tak siap lagi jet peribadi. Tak siap lagi. Kalau tak awak dah boleh balik dengan jet peribadi saya dah. Oh ya ke? Saya ada jet peribadi. Simpan je. Ambil gambar macam ni depan ni. Allahu Sekejap. Akbar. Tu Piang. Jatuh dah tu. Piang saya ingat Piang. Tak apa. Tak macam ni. Macam tu. Wah 1008 Piang. Itulah. Ketat. Nanti apa ni peminat lagi. Peminat lari hati. Tengok tu. So, View sekarang Piang dah. Piang bersama dengan artis Rohaini sekarang ni. So sekarang ni Anis datang ke Kelantan. Kelantan ni nak minta maaf pasal ketuk tu. Tu Ani datang pada Kelantan semata nak minta maaf pasal ketuk tu. Pasal ketuk dalam CIMB Bank tu. Tu je. Itulah macam-macam. Ani nak balik malam ni. Balik malam ni lah. Pukul berapa tu? Jumpa mak mertua dulu. Jumpa. Memang betul. Mak betul. Finish. Mana butang finish ni? Mana butang finish ni? Tak jumpa Zik butang finish Zik. Ni kau yang single aduh ya. Tak ada single ni ada power mertua lah. Mak mertua kita lah. Betul. Dia punya punchline dia tu cia sebenarnya tapi dia tak nak buat. Pasal lain bukan. Piang. Muka Piang tak dapat sini. Sini. Saya sana sikit saya. Sik. Ada gawe mau gawe tak malu. Tak ada gawe tak apa. Gawe ni macam suami dah, couple lah, sweet lah. Oh, sweet lah. Awak kena banyak cakap Kelantan. Awak kena belajar awak. Awak buat macam ni. Colek tahu colek. Colek tak tahu. Tengok ya. Colek saya tahu. Penculikan. Bukan. Colik ni ada dua. Satu penculikan, satu lagi untuk make up Ternyata artis bukanlah sebijak yang kita sangka. Alah dia orang kata asal Rohani suka kentut dari CMDB. Takkanlah atas nolong macam tu. Piang yang kentut dia kata kita. Macam-macam lah. Apa tu? Rohani ni. Tengok view Piang banyak tu 2.4k peminat Piang ni. Ya Allah, peminat Piang. Itulah. Piang, macam mana ajar sikit cakap bahasa Kelantan. Okey, cuba buat Piang sebut ulang ya. Okey, boleh. Piang adalah tangan macam ni tangan. Tangan macam ni tangan. Piang adalah artis K-pop nombor 1 Malaysia. Piang adalah artis K-pop artis Malaysia. Dan bertapak di negeri Kelantan macam ni. Yang bertapak di negeri Kelantan. Itu okey. Belum nak ajar dia. Okey, habis dah finish dah. Kat tu je terima. Okey. Sekarang ni Piang nak ajar dia cakap Kelantan. Okey, ajar. Mantap. Okey. Suhani nak cakap apa? Bahasa KL nak translate ke Kelantan. Bahasa apa tu? Ani suka Piang. Sama betul lah. Kalau Ani suka Piang pun suka Ani juga. Daripada awal lah. Dia bala-bala. Suka lah. Makan budu. Makan budu. Makan. Gelebeh apa gelebeh? Gelebeh ni makan. Gelebeh ni macam bot macam kita make up Lepas tu cair. Meleleh macam tu lah gelebeh maksud dia. Untuk gelebeh. Colek tadi apa ni colek? Colek ni ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama colek maksudnya macam saya colek Anis ke. Colek betul. Colek penculikkan awak ataupun colek ada colek buah. Colek buah. Colek buah. Dia culik dengan colek dia tak sama je. Tak sama ejaan. Dia beza dia banyak benar. Ejaan tu apa? Ejaan dia colek COLEK. Oh. Kalunya satu lagi sayang SYANG. Yang awak lah kan. SYAY. Cia. So, kat mana ada kat makanan sedap kat ni Kelantan? Kalau kat Kelantan makanan sedapnya Piang pernah makan kat rumah Piang lah. Jujur ya. Oh, Piang masak ke apa? Mak mertua awak dah masak kan. Betul. Air ni muka sedap ya. Selama aku sayang kamu tak ajak aku pergi makan kamu. Colek cicoh. Colek gopuk colek cicoh. Colek cicoh tu. Cicoh ni macam. Punuh tu apa dah punuh? Mana punuh? Tu. Punah rosak lah. Punah ni masa rosak lah. Barang ni jatuh rosak. Tu barang punah maksud dia tu. Oh, barang punah. Dia ada dua masa. Muntah tu muntah lah. Muntah tu muntah lah. Budu? Budu. Budu? Awak sebut elok. Budu? Budu. Korang kenal tak ni? Artis K-pop,
Natemu. Natemu tahu tak? Natemu maksud dia saya awak lah. Oh, nate beruk. Nanti buruk, saya cinta awak. Nanti beruk. Saya cinta awak. Oh, nate beruk. Ya, kau balas dia 2 kali. Nata beruk. Tak boleh. Aku tak sanggup. Nate beruk. Nanti beruk maksud dia je. Nanti beruk ni aku cinta kau lah. Aku cinta kau lah. Cinta kau lah. Lebih kurang Nate lah. beruk. Betul, memang betul. Dia kalau nak lagi cinta kena royak 3 kali. Nanti beruk ni. Nate beruk ni, nate beruk ni. Awak jangan dengar dia. Dia ni otak dia face sikit. Nanti beruk maksud dia macam ni. Nate beruk. Dia Yang jujur. Dah jujur lah. Benda tu ada satu beruk buat naik kelapa. Dia Kelantan panggil beruk tu kan. Weh nanti beruk. Tu dah beruk pakai banyak ukur kelapa tu. Orang Kelantan panggil beruk tu. Oh. Jadi awak dah panggil saya macam tu. Saya tak kisah sebab awak cantik. Saya suka awak sebenarnya. Saya tak kisah. Awak panggil je apa. Awak panggil je beruk. Dia tak kisah. Sik ni. Dia tak Punah. kisah. Nate beruk tu kerak. Apa tu? Kemafian. Arti benar tengok. Dia orang baru tahu je. Nate beruk tu menyumpah. Nate beruk tipu. Apa? Bukan saya sik wah. Nanti beruk tu dia ibarat gitulah. Ibarat gitulah. Orang pening kepala lah yang depa ni. Saya cakap Penang, saya hampa tak faham saya ikut. Saya pernah kerja kat Penang tu dekat apa tu? Menara bangunan apa? Hotel apa dah? Hotel apa? Tepi bangunan Kastang tu. Kastang. Kastel kan dekat Kadai Ferry tu. Ada hotel kan? Hotel gapo aku buat itu. Dia ada. Awak tahu tak? Royal Bintang. Saya yang design Royal Bintang tu. Design bilik-bilik dah lah nanti. Saya nak tanya soalan kat awak dah. Soalan apa? Awak tahu tak? Si Koban. Tai ayam monel. Ha? Tai ayam monel. Tai ayam model. Ah. Tai ayam. Tai ayam. Tai ayam monel. Tak tahu. Tak tahu? Betul. Oh, nanti awak fikir dulu dalam 5 saat saya akan bagi tahu jawab. Tai ayam model. Cuba try tanya di situ. Tai ayam model tu apa? Kejap lagi dia akan cakap. Si ni rosak lah. Awak tak payahlah dengar lah yang sangat Kejap lagi dia akan cakap. Tai ayam model. Lalu tu tai ayam monel. Tai ayam. Tai ayam saya tahu. Bukan tai ayam monel. Tai ayam tu ayam lah. Mana? Ayam tu air. AYE. Ayam. Ayam. Ayah. Kejap lagi dia cakap. Ayah macam-macam lah. Tai ayam Kejap tu mana? masuk dia kot Cina. Tai ayam yang cayak. Okey, tai ayamnya cair lah masuk dia tu. Tai pian. Jawapan dia tai pian. Macam-macam dia. Nanti you follow. Dah follow kan Instagram kan? Instagram. Instagram you balik nanti. Instagram balik. You datang seorang je ke kat sini? Tak ada. Seorang. Tak datang PA ke apa ke? Tak sebab balik hari. Baru sampai pagi tadi. Saya potong nak balik. Sekejap dia datang. You datang pagi tadi, you suruh datang ke Anas Spa ni. Bagi photoshoot dulu tadi dekat Dekat mana? Dekat studio sini dekat ni. Tu datang sini lepas tu terus balik. Photoshoot tak apa ni? Filmo ke apa? Bukan photoshoot untuk handphone. iPhone. Mana tengok iPhone? iPhone baru ke? iPhone baru. Tak bawa ada dalam kereta. Tak dia ya. Taknya. dia. Kalau ada macam nak pelakon macam saya nak sangat macam nak berlakon cerita romantik kisah cinta. Saya jadi hero, awak jadi heroin. Saya rasa Okey, cuba test dulu. test okey. Test dulu Kita kita test. test lah. Okey. Dekat sikit. Okey. Okey. Kamera roll. Okey. Kamera roll. Kita buat romantik ya. Romantik. Kamera roll. Satu. Kamera roll. Okey. Kamera roll. Okey. Kamera Okey. roll. Okey, cepat siapa ke? Kamera roll. Kamera roll action. Sayang, Iya. abang Kak, kau muka mimik muka kena. Macam mana nak berlakon? Mimik muka mimik. Belum apa jangan. aku nak mu. Aku baru nak mu. Okey, mula. Ayo mula. Kami nak tengok Okey, ambil mu okey. Kamera roll. Okey. Pian ketuk ke ni? Tak ketul. Kamera roll. Boleh okey. Siknya ketul ni. Kamera roll. Okey. Action. Berlakon. Sayang, Iya. abang dah bagi tahu dah dekat maknya. Mak setuju nak masuk minang saya sekarang. Tak. Of course sayang. Abang tak pernah tipu. Abang kadang-kadang telinga abang salah mendengar. Mulut abang kadang-kadang salah menyebut. Mata abang kadang-kadang salah melihat. Tapi hati abang akan jujur bila tengok muka saya.
Percayalah abang cakap sayang. Saya rasa macam sayang tengah mimpi ngeri sekarang ni. Oh my god, sayang. Jangan mimpi ngeri sayang. Jom kita pergi. Sekarang juga kita pergi golak. Kahwin kat golak. Adakah sedang mimpi? Tolong kejut saya. Tolong kejut saya. Tolong kejut saya. Boleh. Oh, dekat sini kau ya. Bapa datang. Bapak datang dah. Bapa datang. Kau siapa kau ni? Ini PA saya. PA. Ayah, ini PA. Macam ni muka PA tak so langsung. Dia ni sebenarnya orang gaji ni sebenarnya. Orang gaji ni. Kat. Kat. Kena buat lain. Dia cakap lorak pian ni. Ha? Tak boleh berlakon lah pian lorak tu pekat sangat. Pekat sangat. Macam saya sebenarnya dah cakap KL dah. Macam mana ni? Dah cakap KL. Okey, one more time. Kita tengok Pian ni boleh berlakon atau tak. Okey, Pian. Okey, saya nak reaksi dia macam mana tu? Okey, Pian kena betul-betul romantik sangat-sangat. Anis diam je. Ani dia okey? Pujuk. Pujuk lah. Okey, Sik, Roy. Bukan roll. Rolling. Okey, rolling. Okey, rolling. Sayang. Dahlah sayang merajuk sayang. Abang kan dah cakap kat saya. Dia tadi tu mesej mak senah sayang tadi. Dia hantar mesej kat abang. Abang lupa pula dia selalu panggil abang kat abang dalam mesej. Sayang janganlah merajuk. Jangan tipu Abang dah curang. Serius okey? Abang tak pernah pun nak curang-curang semua ni. Sayang janganlah macam ni, senyumlah sikit. Mentang-mentang senang tu cantik. Aduh, sayang ni. Senyumlah sikit. Senyum. Tu, subang siapa dalam kereta tu abang? Tu subang orang lain lah sayang. Abang tu subang jatuhnya Zaitun punya tu. Zaitun pula. Jangan senang. Jangan ada Zaitun pula. Kat. Tu bukan tu Subang Jaya, royak dia. Tu Subang Jaya. Salah lirik lah. Dah ada senang ada Zaitun pula. Memang dari pasal. Dalam ketut merata. Okey dah kau. Lagi ambil colek tu. Colek apa? So nampaknya Piang tak percaya untuk Tapi audition kali ni. Piang kena praktis lagi okey. Saya makan ni enggak? Tak makan. Makan, ingat makan tu. Makan. Ni untuk apa putih? Putih je Piang. Macam Piang putih ke Piang? Putih lah tengok. Putih kan? Saya umur berapa sekarang ni? Umur teka lah. Abang tengok ke mimik muka sayang tu macam 19 ke 18. Betul. Betul. Betul tak umur saya 19. Betul. Sungguh. Sungguh? Seriously. Seriously. Oh, baru umur 18. Kita tipu dia. Tengok dia orang duk mengata kat Pian ni walaupun ramai duk kata kat Pian pahlawan boleh terak dengan artis Korang ada macam Pian ni artis K-pop dia artis Malaysia. Sama-sama bergabung meletup sikit lagi Pian ngorak dia jadi awet Pian nombor 1 Macam mana? Nombor 1 tadi nak cakap nombor 2. Piang ada orang lain ke Piang? Tak ada. Jujur Piang. Jujur abang je saya seorang saja. Abang tak pernah pun nak tipu-tipu ni. Buat apa tu? Tak. Banyak saksi ni dalam ni. Oh, 4,000. 4,000 saksi. 4,000 saksi. Mana 4,000? Ni. 4,000 saksi. Patut nak makan mana apa ni? Makan kedai sedap. Makan sedap tadi pergi makan dekat ni Makan cikgu. Ulam. Nasi ulam cikgu. Sedap gila. Makan dah. Makan ulam kau ni. Budu tu letak kat dalam nasi banyak. Jangan ni mas. Macam sup. Yo, makan budu. Macam sup. Awak ni macam sup buat ke tu? Sedap gila. Buat budu macam Tu kasih saya juga tu. Awet Piang. Awet Piang. Tengok. Dah kantoi dah. Piang ada lagi awet. Ni awet nombor 2. Awak nombor 1. Nombor 1. Madu lah ni. Madu dah, tak apalah. Artis handsome kan. Tadi makan nasi ulang cikgu lah. Layan Piang pun. Mari ambil gambar dengan artis ni. Ambil gambar dengan artis ni. Gambar. Habis tak apalah. Habis ambil gambar sok muda. Sok modah. Sok umur tahu sok umur kau dia. Mana di sini meh? Ini sini. Tahu tak sok umur kau dia, sok umur. Sok modah apa? Selalu. Ni I tahu. Makan apa ni? Tahu makan kau tu. Macam mana? Lagi? Ada apa lagi? Ayat baru Kelantan. Ayat macam betul lah. Saya tengok awak tak? Awak ni saya tengok saya betul awak ni. Betul masuk dia tu macam mangguk lah, mangguk. Mangguk tu apa? Mango. Poyo. Poyo lah. Siapa poyo? Tak. Masuk mata tu poyo. Poyo lah masuk dia. Oh, mata tu poyo. Ada selfie je Pak. Okey. Selfie saya. Dia kata selfie dulu. Masuk poyo. Tak nampak muka Dekat muka Piang tu crop Apa yang ni? 3 second. Tak nampak muka you. Tak nampak muka you. You tak nampak. Dia memang makan TV. Oh, pakai TV.
Demolo ni tak super mula. Ni tengok kalau piang buat live Ha. tak sampai ni. Kalau selalu piang ni tengok tak yang piang make up kan. Berapa selalu? Yang selalunya 5,000 6,000K tapi yang ni sebab ada ni. Tengok dia orang ramai. Tu tak jadi? Jadi 4K hari ni. 4K hari ni. Selalu 5,000. Lalu 5,000 6,000. Poyo tu macam hok belaka. Macam belakang sik lah. Belakang. Oh, belaka. Okeylah, mai peminat semua. Bye bye. Piang. Ni ada ucapan, ada ucapan. Nak masuk. Masuk. Cepat. Pada semua peminat Piang, tolonglah follow Anis, unfollow Piang. Yang mana follow Anis dekat IG tu bolehlah follow Piang dekat IG Piang. Tarik je Piang K-pop official. Alright. Piang K-pop gambar yang pakai baju warna kuning kerja kat Belantai Minyak tu Piang lah tu. Okey. Boleh dah kalau nak ni apa unfollow Piang. Block sekali. Jangan follow, okey? Follow. Lepas tu peminat Piang boleh follow dah juga dekat Facebook ke Instagram. Ada Facebook tak? Ada. Tak ada Facebook. Ada Pay. Pay. Tak ada. Instagram je ada. Instagram ya? Oh, artis tak main Facebook okey, tak apalah. Makan mana? Okey. Ambil tu bawah dulu. tak apa. Ambil gambar dengan ni tu. Ni tu. Sini. Kat sini duduk dengan ni tu. Dia sokmo itu. Sini duduk dengan ni. Sini ambil. Kita kau kot ni ya. Kita gunakan nak pergi komen dah. Okey ni. Salah, selfie sekejap ya. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Satu lagi. Dok gimana? Okey, satu lagi. Freestyle okey. 1 2 3. Model bersama artis. So korang kalau free datanglah ke Hana Medispa Kota Baru sementara Anis dengan Piang ada kat sini. Datang kat Hana Medispa nak selfie dengan Hanis ke, Piang ke, dengan model. Model ke, boleh. Dan ramai juga nya. Kat sini banyak Hana Angels kat sini. Habis dah nak end dia ni. Dah, Facebook. Sebelum kita orang nak say bye bye. Kita buat kira bawah kan. Kira bawah. Biar Facebook tu ni. Facebook Hanan. Nak gua. Masuk. Okay, Piang. Nice. Soalan sengau, dah sengau. Ni. Nama kau apa tu? Piang, dia orang suruh bagi pick up line satu Piang. Pick up line satu. Pick up line satu. Boy. Apa ni? Apa benda tahu dah demo ni? Apa ni? Apa benda tahu dah? Ni macam mana ni? Macam mana ni? Kan, kita kompon betul. Lepas tu? right. Baik. Okey, boleh ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar, nanti follow follow ni dia punya tu. Hana Medispa. Hana Medispa. Sini boleh buat ke apa? Rawat teh muka, treatment di bawah. Pak ni kita buat kira. Sini boleh buat lagi. Dia buat spa. Boleh buat spa? Spa. Untuk buat comel muka, tak ada jawab, tak ada jarak, bagus. Kecek lah kita. Awak mari masuk kecek. Awak lah. Awak lawak comel dah. Okeylah. Okey, gua pandai dah. Kita buat kira dah. Okey, dah. Kita buat kira. Okey, kepada anda semua peminat-peminat Piang di luar sana tu, hari ni Piang ingin memberitahu satu sistem dramatik di mana Piang dengan nama kan? Rohani. Piang bersama Rohani sekarang ni berada di Hana Medispa. So, Hana Medispa okey. So pada Hana Medispa Kota Baru. Okey. So pada anda semua nak buat rawatan muka, nak muka hodoh ke muka kaca asal ke macam Piang ke tak apa, datang je. Kita buat kira kita baiki repair balik okey. Jadi korang datang ramai-ramai. Kat sini ada buat spa. Dan juga ada baju raya juga. Baju raya pun ada juga. Okey. Baju Rohani. Baju raya Rohani pun ada juga. Dia ada laser rawatan muka, laser pun ada. Mari